Ni ada tu cerita, baru ni geng motor ANT 369 salak kau. Mereka ada buat satu majlis sambutan ulang tahun yang ke-40 ke apa ke. Geng motor ANT salak kau 369. Yang mereka buat pada 25 hari bulan April 2025 kat restoran Dermaga Batuas. Time tu ramai member-member geng motor ANT 369 salak kau mereka suruh turun mai. Program ni mereka start dengan bacaan tahlil ke apa ke. Lepas tu mereka ada buat tayangan video lama yang dulu mereka semua duk reh kat Padang Kota. Lepas tu starting ucapan haluan daripada orang lama ANT 369 salak kau, Haji Nasir dan Azri Oi. Saya adalah anggota asal ANT 369 ni, Amran, Nasir, Tong. Saya yang tengah-tengah tu Nasir. Yang ANT salak kau tu, kalau huruf T tu nama saya lah tu. Tong lah, orang panggil saya Kek Tong. Mereka beritahu ANT ni masuk dalam bahasa Inggeris memang smooth. Tapi sebenarnya ada maksud yang tersirat di sebalik huruf A, N dan T tu. A tu maksud dia A, Amran Suib. N tu maksud dia N, Nasir. Dan T tu maksud dia Tong. Tong ni lah ni sudah jadi Azri Oi. Dulu nama dia Oi Kiat Tong. Salak kau tu 369. Cina panggil 369 tu salak kau. Melayu panggil salak kau tu 369. Salak kau tu barang jeremai betul. Pasal itu ANT salak kau 369 barang jeremai. Okey, tak apa, yang tu semua cerita pasal nama. Yang ni kita nak cerita pasal ulang tahun 40 tahun punya program. Okey, dia beritahu matlamat program sambutan ulang tahun ke-40 ni, mereka buat pasal mereka nak eratkan lagi ukhuwah sesama ANT ni punya membership. Dan untuk mereka raikan sempena 40 tahun penubuhan ANT 369 salak kau racing team yang asal dulu start daripada tahun 80-an sampai lah ni. Program ni mereka kata idea mai daripada Hamid Khan, Afendi Suib dan Mazli Yahya. Mereka ni semua banyak duk bantu untuk buat program ni untuk bagi jadi lagi sempoi. Untuk mereka panggil mai, mereka ni semua mai relax ke apa ke. Mai jumpa member-member lama. Sambil mai perkenal apa yang patut. Mai makan, mai minum. Pasal ration semua mereka sudah ready untuk mereka jamu mereka ni semua untuk mai patut buta. Saya salah seorang pada kumpulan ANT. Kami bermula pada tahun 85 hinggalah sekarang. Dan kami selalu buat perjumpaan dengan pelumba-pelumba motosikal dan kawan-kawan lama. Termasuk Wazi, Chicken, semua kawan-kawan pelumba kami dulu. Sekarang kami buat reunion 40 tahun. Dan saya juga dah biasa masuk Penang Grand Prix tahun 87, 88. Tahun yang pertama saya bawa MBX, tahun kedua bawa TJR. Okey, yang mereka kata geng motor ANT 369 salak kau ni, mereka kata banyak mereka punya generasi. Start daripada generasi 80-an, 90-an dan last sekali generasi tahun 2000. Dulu time 80-an dan 90-an memang generasi mereka ni memang gila-gila memang berantu. Mereka duk race sana sini, duk berentak dengan budak-budak motor yang duk ada ke area Sebang Perai dan ke area Belah Tanjung. Dulu mereka ni memang duk masuk race. Race yang halal memang, bukan race yang haram. Saya masuk race di Padang Kota tahun 87. Saya naik RZ sendiri punya lah, bukan sponsor apa, itu sendiri punya. Lepas tu jatuh, handle patah, tak ada nak perhabis race lah. Saya stop lah takat tu lah. 2 tahun dia masuk 87, 88. Panther, lepas tu Panther apa dah tak masuk race. PBM 369 tu duk race haram lah, arwah am lah yang modified semua. Time tu mereka ni semua geng motor generasi tahun 80-an dan 90-an ni, mereka ni memang selalu duk main relax kat rumah tu Amran Suib ni, main rumah kat Bagan Cermai. Sebab tu sampai lah ni mereka masih duk bercampur lagi. Walaupun lah ni dah lebih 40 tahun lah masa sudah berlalu. Sampai lah ni mereka masih duk main jumpa lagi. Tu macam racer pelumba legend Cup Prix Malaysia yang dahsyat punya, Wazi Abdul Hamid, Yap Chisun, atau yang mereka duk panggil nama dia Itik ke apa. Dan Faizul Nizam Yap, ini mereka panggil nama dia Chicken. Chicken dan Itik ni mereka ni adik abang. Itik ni adik kepada Chicken dan Chicken ni abang kepada Itik. Atau Itik ni nama yang betul punya Yap Chisun. Itik ni dulu mereka kata satu tim dengan Afendi Suib. Afendi Suib ni adik kepada arwah Amran Suib. Dulu tahun 96 sampai 98, mereka duk race dalam acara Novice. Mereka wakili tim Sipuliau. Chicken ni pun dulu tim Sipuliau juga, tapi dia race expert punya. Saya selalu dah ikut mereka lah, pergi Merata, pergi Rhode Island, pergi ride belah KL apa. Dan saya masuk GP Penang ni dalam tahun 88 di Esplanade Pulau Pinang. Masa tu saya naik motor RD 125 LC. Mereka ni dulu kira gila-gila memang rasyat lah. Lepas tu mereka kata Wazi Abdul Hamid ni pun dulu mereka kata memang rapat dengan Amran Suib ni memang family. Start daripada tahun 95, Amran Suib ni dia sudah join dengan tim High Ref Suzuki. Sekali dengan Wazi dan Megan Naden. Time tu mereka kata bila race kat Penang, Wazi dan Megan Naden ni mereka mesti main relax, main tidur kat rumah Amran Suib, main rumah kat Seberang Jaya.
Depa kata Wazir Abdul Hamid ni pun memang gila-gila punya baik dengan Amran Suib ni memang. Dia panggil mak Amran Suib ni mak serupa mak dengan anak yang real punya. Tua kata dulu lain macam, lah ni style lain macam. Saya anak kepada arwah Amran bin Suib. Anak pertama kakak saya perempuan dan anak ketiga adik saya perempuan juga. Abah saya meninggal pada 7 bulan 7 2017 akibat kemalangan di Greek. Masa tu mereka nak pergi ride Kelantan Bike Week dan dikebumikan di tanah perkuburan bahagian Jerman. Okey, yang kata geng motor ANT Salakau 369 ni, mereka kata start wujud tahun 1984 kat area Bagan Jerman Batuas. Tahun 84 tolak tahun 2024 jadi 40 tahun. Bila main 40 tahun baru JPJ keluar main nombor plate ANT. Nombor plate yang sudah lama mereka tunggu. Lepas tu mereka kata Hamid kan sudah fight nombor plate ANT 369 ni. Dan lah ni nombor plate tu duk ada kat dia. Dia sudah buah kat motor dia. Yang malam tu dia sudah bawa main motor ni nak main tunjuk kat mereka ni semua. Tu dia punya lama Hamid kan duk tunggu nombor plate ANT 369. Time tu tahun 84 plate Penang PAW. Lah ni plate Penang tahun 2025 PRQ. Tu dia dahsyat lah. Saya join ANT ni lama lah. Dah lama 40 tahun lebih kurang itu. Dia bawa RD 125 YPBS. Nombor plate PBF 3770. Harga masa tu 6,200. Dulu kalau saya bawa motor tu memang saya akan wheelie lah. Saya tak kira. Asalkan berhenti traffic light lah. Siap. Mesti saya angkat tayar lah. Setiap kali traffic light memang pantang lah. Pantang. Kita jumpa traffic light. Minta lampu merah. Dia akan duduk depan. Tak lagi kita buat kita punya skill lah. Saya memang berasal daripada Bagan Jerman. Tahun 83 saya pakai motor GP. Suka tetang lah. Lepas tu saya pakai RS, RZ. Macam-macam motor juga lah saya pakai. Timbul belah kiri tu yang tu tajam lawak lah ni ya. Saya pakai timbul belah kiri tu. Saya pakai BMW F8 F800. Okey, selain daripada tu, mereka beritahu program yang ke-40 tahun ni, mereka beritahu mereka bawa main satu motor RG Sport design high-ref yang replika punya. Mereka buat sebiji sebuah motor yang arwah Amran Suib bawa time race punya. Yang mereka sudah planning lama projek ni masa arwah Amran Suib tu ada lagi. Untuk buat motor serupa macam ni juga untuk mereka main kat track Unimap kategori 2 stroke. Tapi bila arwah sudah meninggal, projek ni mereka sudah continue balik dengan adik arwah Amran Suib, nama Afendi Suib. Untuk mereka buat motor ni ikut sebiji punya spek macam Capri punya dulu punya motor. Buat design high-res sebiji serupa macam motor yang arwah Amran Suib pakai dulu punya guna nombor 20. Bila projek motor ni sudah siap, lepas 2 tahun tuan motor ni pula sudah aksiden patah paha. Lepas tu motor RG ni pula mereka sudah simpan buat kenangan. Anak kelahiran Salakau lah, Bagan Jerman. Tapi masa tu duduk kayu basikal ya. Tapi itulah setiap risiko yang kita ambil ni, motor ni dia ada risiko dia. Kalau nak ikut yang ada sekarang ni dengan yang dah meninggal, lebih kurang sama banyak lah. Kebanyakannya pergi dalam arena pemotoran juga. Aksiden lah, banyakkannya berlaku dalam trek, jarang meninggal. Yang kebanyakannya atas jalan raya lah. Ada anak atau adik-adik, hati-hatilah dengan motosikal ni sebab risiko dia tinggi. Kalau nak main, ikutlah saluran dia yang betul supaya kita selamat. Jangan jadi macam pakcik-pakcik ni dulu. Kami ni kira ekstra umur ni. Kalau tidak, kami pun hanyut juga lah. Okey, macam ni sikit sebanyak cerita pasal majlis sambutan ulang tahun ke-40 ANT 369 Salakau. Geng motor yang lama punya. Dengan segala makneka kenangan dunia pemotoran yang starting pada tahun 1980-an. Yang mereka kata gila-gila punya sempoi, detail dan tak nak rancau punya.